Minecraft, tapi setiap kali aku kena damage, Minecraft aku akan menjadi semakin realistik. Wah, buruknya Minecraft aku. Wah, ini pintu ke? Nah, ini haiwan apa, gamers? Ada chest. Nah, aku pun tak tahu apa yang aku tengok ni. Aku pun tak tahu aku dapat item apa tadi. Minecraft aku dah berubah. Akhirnya, sekarang baru aku tahu aku dapat item apa. By the way, tujuan video ni untuk mencari diamond. Sementara aku mencari diamond, bolehkah kamu menekan tombol like menggunakan kuku kamu? Kalau boleh, kamu memang hebat. Kena damage lagi. Wow, sekarang dah ada shader. Cantik je. Oh my god. Aku tertanya-tanya apa yang akan jadi kalau aku kena damage lagi. Wah, sekarang jadi lebih realistik lah guys. Tengoklah kayu ni, sangat realistik. Guys, dah nak malam, aku masih belum jumpa diamond. Jadi aku give up. Minecraft, tapi setiap 100 like, Minecraft aku akan berubah. Wait, kenapa dah berubah? Nah, takkanlah dah 100 like. Kenapa Minecraft aku jadi macam ni? Oh my god, ini haiwan apa, gamers? Ini kambing ke? Disebabkan kamu, Minecraft aku berubah menjadi sangat aneh. Oh my god, kenapa bunyinya macam tu? Kenapa matahari rupa macam tu? Wait, dah berubah lah. Wow, Minecraft aku berubah seperti lukisan budak darjah 1. Siapa lukis air golong macam ni? Oh, sorry. Wait guys, jangan ubah lagi. Aku suka Minecraft ni. Wow, apa ni? Wow, kita kat dunia Lego. Wow, tak sangka Minecraft boleh secantik ini. Terima kasih siapa yang like dan ubahkan Minecraft aku jadi Lego. Cantiknya. Kenapa Minecraft aku jadi normal? Kenapa kambing tu macam tu? Ni tak normal. Minecraft, tapi setiap 100 like aku akan pindah animasi. Ini animasi apa ya? By the way, dah ada orang like. Macam kenal rumah ni. Ini rumah Upin Ipin kan? Boy? Ini rumah aku lah. Apa yang kau buat kat sini? Ada Amato juga. Bukankah Amato ni ayah kau? Bukan, Amato ni abang aku. Betul. Guys, pelik betul lah tempat ni. Please keluarkan aku daripada animasi ni. Yes, terima kasih guys. Aku dah keluar daripada animasi tu. Hey Upin, akhirnya aku jumpa kau. Jangan sibuk, aku tengah lawan dengan seseorang. Nah, kenapa Ipin terbang? Dia tu monster. Dia musnahkan balik kampung, kau tahu? Oh tidak, jangan lawan. No. Ipin, ada ayam goreng dekat sana. Mana? Oh, akhirnya dia dah pergi. No, Upin. Wait, Alicia? Siapa kau? Minecraft, tapi kalau aku sentuh warna hijau, video ini akan ulang balik. Okay, kita dah spawn. Pertama kali aku mestilah cari kayu. Mungkin tak boleh. Tak apa, aku ambil pasir je lah. Jangan dekat, kamu itu warna hijau. By the way guys, tujuan aku untuk membunuh creeper. Ada rune bottle. Okay, mining. Sebelum aku membunuh creeper, bolehkah kamu like video ini menggunakan hidung kamu? Kalau boleh, kamu memang pro gamers. Yuhu, nasib baik aku pro gamers. Jadi aku tak kena warna hijau. Oh, itu pun creeper. Okay, aku harus bunuh creeper tu. Dah aku akan menang challenge ni. Let's go. Installation number kau kado tu pilih lu serau kayu. Pilih ngudi. Nawan dekat tu kan dah sembegor buka ayo besar. Sembegor mama mau pakai lu balak. Mau bago di dekan dokumen ni lu pakai lu pilih lu buka lu bes. Miniam. Minecraft, tapi apa yang aku fikirkan aku akan dapat. Jadi gamers, aku dapat item untuk berfikir. Mari kita cuba. Okay, letak dekat sini dan tekan right click. Okay, sekarang ada bubble dan aku boleh typing. Aku nak typing diamond apple. Tak mungkin benda ni akan berhasil. Tak mungkin aku dapat diamond apple. Yo, aku dapat diamond apple. No way. Aku dapat 64 diamond apple. Ini sangat OP ya gamers. Jadi gamers, aku kena fikir dengan teliti sebab aku nak lawan dengan Ender Dragon. Macam mana kalau unlimited heart? Okay, aku dapat 1 heart kalau aku makan. Banyak heart aku dapat. Okay, bercakap pasal heart, subscribe. No way. Subscribe gamers. Jadi kalau kita nak lawan dengan dragon, kita kena ada pedang yang sangat kuat ya guys. Pedang Sasi Among Us. Pedang ini sangat sus. Ender Portal. Let's go gamers. Rasakan pedang Among Us.
Minecraft, kalau kamu like video ni, setiap objek yang aku pijak akan berubah menjadi bedrock. Okay guys, sekarang aku dah spawn, tapi blok yang aku pijak belum jadi bedrock. Kenapa tanah ni tak jadi bedrock? Guys, cuba kamu like video ni supaya objek yang aku pijak berubah menjadi bedrock. Wow, terima kasih siapa yang like. Sekarang blok yang aku pijak berubah menjadi bedrock. Okay, misi kali ni untuk mencari diamond. Ada jungle temple. Harap-harap ada diamond. Okay, tak ada diamond. Okay, tak apa, jungle temple kan ada chest rahsia. Baru kita... Oh my god, no. Kalau aku nak ambil diamond, mestilah kena ada iron. Mari sini iron golem. Oh no, oh my god. Wow, aku hampir mati. Helikopter, helikopter. Di sini ada cave. Hiya. Nasib baik. Oh yes, diamond. Oh my god, no.